Hi guys, welcome back to my channel Dilatiko Recipe. Okay, so menu kita hari ni apa tu? 8 ayam rempah, okay? So kita cuci dulu ayam kita guys. Ni kita guna bahagian thigh lah. Okay, dalam berapa ketul, dalam sebagai ketul macam tu, okay? Tapi nanti saya akan tambah lagi guys ya. Okay, lepas tu, okay, seterusnya ni, apa ni? Okay, ni tauhu guys. Tauhu kita beli dalam 3 biji guys. Tahu sama saiz je. Lepas tu kita potong dia. Yang ni saya kerat 3 lah. Okay. Ni kerat 3. Kita taruh dekat pinggan. Okay. Ada 2 lagi. Okay. Yang ni saya cuba potong nipis sikit lah. Okay. Nak bagi 4 pula. Terserahlah tuan-puan nak potong berapa pun. Asal tuan-puan potong saja. Okay. Yang ni potong 4. Yang ni ada nipis sikit lah kalau potong 4. Okay. Yang last dia ketiga ni pun sama. Saya akan potong 4 dia lah. Okay. Cuba boleh tengok guys. Okay. 1, 2, 3 dan 4. Okay. So boleh tengok guys. Nipis ya guys. Tapi masih sedap lah dimakan. Dia ragu-ragu dekat luar. Dekat dalam pun masih okay. Okay. Kemudian ni kacang. Yang kacang ni kita akan rebus nanti. Okay. Potong je pakai jari. Kopek-kopek pakai jari lah. Yang kacang ni kita ambil dalam 10 ke 11 batang lah guys. Okay, ni dah sedia lah. Memang dah sedia macam ni. Okay, kita tu patah-patahkan dia. Masukkan ke dalam basin guys. Okey. Yang ni dah nak selesai dah kacang kita tadi, okey. Dah skopek. Kita patah-patahkan dia lagi. Tikam lah begitu basin kita. Macam ni guys ya. Tak payah pendek sangat lah, panjang-panjang, sedang macam ni cukup. Okey, patah-patahkan. Dah habis, okey. Kita macam ni. Okay, next. Ini terung Cina, terung purple guys. Okay, ada 3 biji. Okay, lepas tu kita buanglah hujung dia ni. Ni kita potong bagi 3 bahagian. Lepas kita potong lagi nanti. Potong lagi 3 bahagian. Okay. Lepas tu kita potong. Tengok ni pisau saya ni tumpul guys. Tidak pernah pergi batu ni ni pisau. Tengok tu susah saya berkerat dia. Pakai teknik lain lah guys. Macam itu guys. Kita potong dia, okay? Sama sampai habiskan 3 biji, masukkan dalam basin yang telah berisi air guys. Okay, ni last guys. Potong macam ni, okay. Yang dia kecil tak payah potong 4 lah, potong, okay. Tak dalam basin guys. Okay, next. Ini bahan untuk kita buat sambal lah. Okay, yang ni sambal dia. So, yang ni sambal dia nanti kita akan masak dulu lah. Tapi ni kita sediakan dulu 3 biji tomato. 3 biji tomato, keluarkan. Lepas tu kita potong dia guys. Okay, sediakan tempat dia. Kita potong. Buanglah yang ujung-ujung ni guys. Okay. Yang ni saya tak buang biji lah guys. Ambil je biji dia, tak ada masalah guys. Okay, letakkan dalam tu pinggan. Okay, kita baring masuk dalam. Okay, sama juga. Okay, potong masukkan dalam pinggan guys. Okay, sekarang ni kita nak standby ni guys. Nak kopek lagi bawang putih lagi guys. Bawang putih ni kopek dalam satu apa cakap tu, bukan 1 biji guys. 1 biji lah. Ni 1 ulas lah. Kalau macam ni 1 ulas. Kita pakai 1 biji, okay. Kita kupas lah guys sampai habis guys. Kupas bawang putih.
Okey, kupaslah sampai habis guys. Dan bawang putih ni kita tak perlu potong kecil lah. Okey, just biarkan dia macam tu. So dia bawang putih ni tak besar sangat juga. Kita kupas dia, masukkan terus dalam pinggan. Kita tak perlu potong halus-halus lah. Okey, next ready pula untuk bawang merah. Okey, so bawang merah ni jenis yang besar. Kita ambil dalam berapa biji saja ya. Okey, ambil dalam berapa biji saja. Lepas tu kita kupas dia guys. Ambil dalam 5 biji ni sebab dia besar guys. Okey, kupaskan dia. Satu biji ada 5 biji. Okey, potong. Lepas tu kita belah-belah sikit lah sebab yang ni besar bawang dia. Okey, letak dalam pinggan. Okey, macam tu lah sampai next sampai habis. Okey, ni kita habis lah. Satu biji lagi ya. Kita kupas buah-buahan apa tu bagi bersih sikit guys. Okey. Kita kupas. Okey. Habis satu biji ada 5 biji dah semua guys. Banyak jadi nanti guys. Hasil ni banyak jadi guys. Okey. Kita iris lagi lah. Iris kecil-kecil. Terus kita masukkan pergi pinggan. Okey. Cantik macam tu lah. Okay, so settle untuk bawang putih, bawang merah dengan tomat guys. Okay, next kita guna cili merah pula guys. Cili merah ni saya beritahu, cili merah ni memang tidak pedas. Langsung tak ada rasa pedas langsung. Dan saya masak ni pun tak pakai cili api. Okay? Jadi kalau korang nak dia pedas, boleh campur dengan cili kecil tu, cili padi tu. Okay? Yang ni memang langsung tak pedas guys. Saya rasa makan sambal tomato je. Okay? Dia merah je, tak pedas. Okay? Jadi bolehlah kalau yang suka pedas tu tambah sendiri cili padi. Ini tak pedas langsung jenis yang ni. Okay? So korang boleh letak sendirilah cili apa tu, cili padi. Okay? Ini cili ni memang tak ada rasa pedas langsung. Okey, kita letak, kita potong-potong, masuk ke dalam pinggan. Okey, kita pindah sikit supaya kamera dah lari pula guys. Okey. Okey, ni guys pula untuk bahan ayam berempah kita guys. Ini bahan-bahan tumbuk dia. Okey, boleh kita upas lagi bawang putih dia guys. Lepas bawang putih kita guna halia juga. Lepas tu ada serai juga guys. Sediakan halia tu dalam bentuk ni lah, dalam 3-4 inci tu guys. Okay. Lepas tu serai tu dalam 4-5 batang macam tu. Bawang putih tu amount dia berapa, 1 biji ataupun setengah biji pun boleh. Okay, so kita kupas dia guys. Okay, yang ni bahan tumbuk lah semuanya. Okey, kita iris lah ni serai ni lah guys. Okey, kita iris masuk lah dalam mangkuk kita ni guys. Okey, ada meriah sikit rumah saya hari ni guys. Masa saya tengah record ni, kalau dengar-dengar bunyi tu faham je lah. Okey, tumbuk tadi guys. Yang ni tengok macam ni dia guys. Saya dah tumbuk-tumbuk tadi. Tapi ni kurang halus lah guys, sebab saya ni dengan anak saya tadi menangis lah ni lah. Tadi tak sempat saya nak tumbuk ni halus-halus. Tapi tak apa, dia digoreng nanti dia akan kering guys. Okey, tumbuk. Lepas tu kita letak dalam ayam kita lah. Okey. Ni masukkan garam sikit. Okey. Garam. Ni ayam goreng berempah guys. Okey. Lepas tu sedikit apa ni? Ajinomoto. Ajinomoto. Okey. Lagi kita masukkan rempah-rempah pula lepas ni guys. Okey. Saya tunjuk yang pertama adalah serbuk kunyit. Masukkan serbuk kunyit ke dalam. Okey, agak anggarkanlah ikut banyak ayam anda lah guys.
Okay, kalau banyak tu banyak lah tak. Okay, itu sukaan kita lah. Kalau kita suka banyak kunyit, tetap banyak kunyit. Kalau tak suka, kurangkan kunyit lah. Okay, lepas tu second masukkan jintan putih. Okay, masukkan jintan putih. Yang ini sesuai juga bahan-bahan ni untuk jadi ayam panggang guys. Tapi yang ni kita goreng lah. Okay, lepas jintan putih masukkan pula serbuk ketumbar. Okay, yang ni senang kita cari dekat pasar sekarang guys. Senang dekat supermarket biasa pun ada guys. Okay, tak payah susah hati nak cari ni rempah-rempah ni. Okay, yang ni last kali. Okay, lepas serbuk ketumbar tadi kita masukkan jintan apa tu? Jintan manis. Okay, ni jintan manis. Masukkan jintan manis. Okay guys, yang ni kita angkat-angkat. Semua kita angkat-angkat je guys. Okay, masukkan terus. Okay, kita masukkan tu guys. Kita sedialah gaul rata deh guys. Okay, kalau kita buat awal lagi bagus. Buat awal kita boleh apa tu, perap dia dalam 2-3 jam ke pun bagus lagi lah. Yang ni saya sempat perap ni dalam 1 jam lah, tak silap. Dalam 1 jam saya perap ni. Okay, dalam 2-3 jam lebih bagus lah, dia lebih meresap lagi. Tapi 1 jam pun still okay lah, masih ada rasa lagi dia punya rempah-rempah tu. Okay guys. Okay guys, lepas tu kita tuangkan lagi minyak pergi kuali guys. Okay, so kita ni nak apa ni untuk masak tumis tu tadi, yang tomato semua tu. Okay, masukkan minyak ke kuali, bagi dia panas guys. Okay guys, minyak kita pun dah panas guys. Jadi kita masukkan tadi bahan-bahan untuk kita tumis. Okay, ni dia masukkan bawang merah. Okay, kita masak semua, kita goreng semua ni guys. Bawang merah masukkan semualah. Okay, ini saya masukkan bawang merah dulu. Kita pilih bawang merah dulu guys. Bawang putih masukkan. Okay, bawang putih. Lepas tu kita akan masukkan juga tomato lepas tu guys. Okay, belum tomato sekali guys. Gaul-gaul dulu. Nanti kita masukkan tomato ya. Kita gaul-gaul dulu. Okay, bagi rata guys. Gaul kita punya bawang ni. Okay, ni kemudian kita masukkan cili tadi dengan tomato guys. Terus masukkan ke dalam kita punya bawang. Tengok bawang kita tadi sudah layu-layu, dan kita goreng dah layu. Kita campur-campur lah ni tomato dengan cili tadi guys. Kita gaul-gaul terus. Gaul guys. Okay, yang ni dah nak masak lah guys. Okay, kita gaul-gaul saja. Lepas tu kita dah ready lah untuk ambil sudah nanti simpan minyak. Okay, ini dah masak ni guys. Okay, lepas tu nanti kita boleh ketuk-ketuk pula. Okay, dah pun masak guys. Okay, yang ni sudah masak, kita masukkan lah ke dalam pinggan. Sebelum kita nak ketuk-ketuk dia nanti guys, kita masukkan ke dalam pinggan dulu lah. Bagi dulu dia tak panas lagi lah. Okay, ini masih panas lagi. Kita tunggu dia sejuk sikit baru kita tumpuk dia nanti guys. Okay, so setelah untuk kita punya bahan-bahan sambal. Okay, kemudian ni kita ready dah mau goreng ayam. Kita panaskan minyak dulu. Okay, lepas tu ni tahu dulu guys, maaf. Ini tahu guys, masukkan tahu. Okay, kita masukkan tahu dulu. Okay, satu persatu. So kita habiskan semua tahu tu guys. Okay, yang ni kita boleh alih-alihkan dia sudah guys. Alih-alihkan sikit. Dia sudah kering, kita boleh alih-alihkan dia. Tengok macam ni guys. Yang ni dah separuh masak sudah lah. Kita boleh alih-alihkan yang kuning-kuning tu. Pusing-pusingkan dia guys. Okay, kita tengok yang sebelah ni. Yang ni dah nak masak ni guys.
Dah kering-kering dah guys. Ini sesuai untuk kita makan. Kita boleh bangkit sudah, letak dekat atas pinggan. Okey, satu persatu. Kita toskan minyak dia, lapiskan pakai tisu. Okey. Okey, ni setahu kita dah settle guys. Okey. Okay, so next kita goreng terung pula guys. Masukkan terung ke dalam minyak bekas tahu tadi. Masukkan semua terung tu kan. Ini goreng tahu ni tak payah lama sangat sampai dia kuning-kuning, terus kita ambil balik. Okay. Okey, sama-sama itu kita boleh rebus kita punya kacang ni guys. Kita celur kita punya kacang, masukkan ke dalam kita punya kuali yang dah siap panas. Okey, ni dia tadi. Terung kita dah masak guys. Dah kuning dah telur kita ni, terung kita ni guys. So kita boleh angkat sudah, letak dekat dalam pinggan tadi yang sama dengan tahu tadi guys. Okey. So ni terung kita tadi dah masak. Kita boleh angkat dia lah guys, letak dekat dalam pinggan dengan tahu tadi. Lepas kita goreng terung tadi kan, kita masukkan kita punya ayam tadi. Satu persatu masukkan ayam kita tadi guys. Okey, masukkan ayam tadi satu-satu. Okey, tengok ada dengar, boleh dengar ke anak saya bunyi guys. Itu dia. Masukkan satu-satu guys. Okey. Ada semua 5 ketul semua guys. Okey, lepas tu nanti baru kita masukkan lagi lah. Okay. Okey, sekarang ni kita dah ready dah. Mau ketuk-ketuk kita punya sambal tadi, tomato tadi. Okay, masukkan tomato. Sikit-sikit lah kita masuk. So, losong kita ni tak berapa besar sangat. Okay. Kita masukkan sikit-sikit lah. Lepas kita ketuk-ketuk juga sikit-sikit. Okay. Yang ni saya tak berapa lumat lah. So, tak banyak masa. Dia nak percik-percik saja. Okay. So, rasa dia hancur je. So, dia dah lembut dah kan. Tak apalah. Boleh kita ketuk macam tu. Okay. Kita ketuk sampai habis guys. Okey guys, tengok ni dah siap kita punya sambal tadi, tahu, terung, ayam semua, ulam-ulaman kita semua sudah siap ya guys. Okey. Okey, jangan lupa subscribe guys.